adakah Tuan Fakrul kita memberi duit raya ataupun menerima duit raya? So far kita memberi sekarang. Maknanya dah berpunya lah. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bertanyakan kepada semua tim-tim Kuhen. Tak ada apa sangat pun, beberapa soalan sikit je dan semuanya berkaitan tentang Hari Raya. Jadi, kalau anda nak tengok lebih lanjut, jom let's go! Balik kampung beraya ke? Tahun ni saya balik, tapi bukan rumah bini lah, rumah mak ayah. So tahun ni balik dekat Muar. Favourite saya, as usual, our culture food, lemang, rendang ayam and dodol my favourite. Tapi tradisi dodol, nak buat dodol sekarang sudah tak ada dah, tapi kita beli aje lah. Tema tahun ni warna apa? Itu rahsia. Nanti kan first day raya nanti. Tak boleh nak reveal sekarang. This year I like macam I suka pink, I pakai pink aje lah. Actually I pernah tanya staff kita apa warna this year. Diorang pun tak pasti. Go to with pink this year. Memory banyak for me sebab I grown up with Kampung Melayu. Masa I my age around close 11 macam tu kan, sebelum raya few days diorang akan buat dodol. So I know the whole process lah actually. Diorang gali lubang dulu, lepas tu diorang letak tu besi, lepas tu buat api. Then the earlier stage nak gaul tu diorang panggil budak-budak macam kita sebab tak keras kan kita gaul. Semakin dia jadi keras, orang lelaki yang ambil lah. So that experience is like evergreen in my mind lah. Tahun ini, adakah Tuan Fakrul kita memberi duit raya ataupun menerima duit raya? Nak ikutkan kita memberilah. So far kita memberi sekarang. Maknanya dah berpunya lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Duit raya selalu dulu kita dapat masa kecil kan. Dulu masa sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kita join satu grup kawan tau. My Malay friend, my Indian Chinese friend, semua ada basikal dulu kan. Sekolah semua pakai basikal. So kita pergilah rumah cikgu-cikgu kita semua. Kau naik kampau, duit raya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua patient-patient kita, keluarga patient kita. And more close to my heart is semua staff-staff dekat Kuhen Energy. Everyone doing a wonderful job. Everyone punya motif sama, make people walk back. Ucapan raya tahun ni, saya ingin memohon maaf jika ada salah silap ataupun kekurangan sepanjang saya bekerja dekat sini. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat semua warga tim Kuhen Energy House dan juga semua pesakit-pesakit dan juga pesakit-pesakit stroke yang di luar sana. Teruskan bangkit semula untuk berjalan bersama kami.